Tagline Just Do It ni sebenarnya dia bukan berasal daripada stadium pun. Dia berasal daripada seorang banduan yang nak kena hukuman mati bernama Gary Gilmore. So sebelum hukuman mati tu dilaksanakan, dia cakap let's do it. Jadi tu adalah asal usul tagline Just Do It ni. Tapi macam mana dia boleh bersangkut dengan Nike pula? Tak lama lepas tu, pada tahun 1988, Nike ni, syarikat Nike ni, dia nak jual kasut dia dalam kuantiti yang banyak lah. Jadi dia nak design satu kempen untuk bagi semua orang berlari. So Nike ni pun lantik sebuah agensi lah untuk design kempen macam mana yang mereka nak buat untuk melakukan mereka punya penjualan kasut ni. So mereka lantik satu agensi nama Wieden and Kennedy lah. So daripada agensi ni lah si Wieden ni dia teringat perkataan ataupun satu lontaran yang dikeluarkan oleh si Gary tadi, yang banduan tadi tu, let's do it tu. Cuma let's do it tu dia agak personal. So nak bagi nampak global, benda tu dia tukar jadi just do it. Dan sejak daripada tagline tu diperkenalkan, 3 perkataan ni mengubah segala-galanya. Sebab mesej dia sangat mudah, kita tak perlu jadi hebat untuk bermula. 3 perkataan ni sebenarnya dia sangat-sangat berantu lah, sebab dia boleh push kita untuk buat sesuatu dengan mudah. Terutamanya orang-orang yang buat bisnes, ejen-ejen, mesti faham dengan sangat mendalam perkataan just do it ni. Just do it ni dia boleh push kita daripada kita nak menangguh sesuatu, terus kita rasa macam buat je lah, macam tu. So mungkin untuk orang yang baru buat bisnes, kita takut nak buat cold call, kita takut nak approach, kita takut kena reject dan sebagainya. Tapi bila kita faham konsep just do it ni, kita just buat je. Kita tak perlu tunggu benda tu jadi perfect, sebab benda yang perfect ni dia datang daripada duit. Dia datang daripada kita kena buat benda tu dan kita improve satu persatu lah. Dan kesempurnaan ni dia tak pernah main dengan plan. Dia kena improve. Dan mungkin sebab itulah tagline Just Do It ni dia bertahan dengan sangat lama, relevan daripada dulu sampai sekarang. So dia adalah peringatan untuk kita bahawa kalau kita tahu banyak tapi tak ada pelaksanaan, benda tu takkan jadi apa-apa.